Betul. mental. Kadang habis jalan tu, sambil jalan kan dia bercakap seorang, dia berjerit seorang apa semua. Kadang makcik ni rasa malu. Tapi nak bawa jalan dia buat tebal muka je lah. So kat sini ada seorang wanita, iaitu status dia seorang Hasna. Kita punya tim pun dah bagi siasat, dah bagi audit. Kita punya tim dah order 20 bungkus nasi lemak. Betul. Untuk kita. Betul. Tapi makcik ni tak tahu siapa yang nak ambil. Dia tak kenal kita pun. Okey, so kita sekarang ni kita nak tengok apa reaksi dia bila dia dapat. Surprise lah. Kita nak surprise lah. Assalamualaikum makcik. Ni blok C Blok C tekak apa? 8. Dia cakap dia nak turun, dia nak tempoh kita baru nak naik. Makcik ni harga nasi lemak ke? Oh, ni ada orang order lah. Ada extra? Ada extra tak? Ada, kadang je. Lama lah berniaga kat sini lah. Sejak PKP lah, tak ada pendapatan kan. Dia ada program pagi ni juga. Ada program pagi ni. Diorang kat surau tu ada program, memang tak satu ahad diorang buat volunteer tuition anak-anak senam ni kan. Makcik ada jaga anak yatim 3 orang, tuition sana lah. Makcik ni anak? Makcik ni anak ada kat 2 orang. OKU juga, seorang OKU yang bongsu tu masalah. Masalah. Tak dugaan, biasalah hidup atas dunia ni. Ada kuat tak kuat je. Betul, semua orang yang tentukan. Kita terima je tu je. Tapi siap cameraman siapa tu? Bukan kau abang? Oh, sebenarnya makcik kami lah yang order. Kami datang memang nak serahkan kepada makcik. Serapa tu? Yang umrah tu, Alhamdulillah. Jadi kami sangat berbesar hati hari ni. Ini memang kita yang order 20 nasi lemak ni. Kita saja nak datang terkejut dengan makcik. Kita datang besar hati nak jemput makcik untuk menjadi tetamu Allah, insya-Allah. Awak pasal terharu ya. Terima kasih banyaklah. Alhamdulillah. Pada Tuhan. Ya Allah. Dengan cerita ikhlas nak bagi another surprise. So kita nak surprise kan kat atas ni. Cantik. Kita ziarah dia punya rumah. Kita nak surprise yang kat atas juga. Satu lagu Umrah Hasna untuk suaminya. Dah terbau nasi lemak tu, dia dapat ilham pula kan tadi. Betul. Kita bincang-bincang kan. Bincang-bincang apa semua. Tengok tadi pakcik dengan makcik duduk buka belakang kereta bonet tu macam sweet je kan. InsyaAllah saya rasa pakcik pun pergilah sekali. Kita pun nak hadiahkan sekali. Kita pun nak hadiahkan pakcik sekali lah, insyaAllah. Jadi pakcik pun sebenarnya Tuhan dah tulis lah. Hari ni kita tergerak hati nak bagi tu pun memang dah tertulis lah sebenarnya. Memang benda tu lah kuasa Allah kan. Memang pakcik dengan makcik ni memang tetamu Allah, jemputan Allah, undangan. InsyaAllah dekat sana dapat berdoa, dapat minta apa yang pakcik dengan makcik betul-betul nak minta, insyaAllah.